Alright, okay. Kita dah pun bersiaran langsung. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk anda yang sedang menonton sekarang ni untuk sesi podcast Founder Talk episod yang ke-6. Okay, dan Founder Talk ini kita bawakan dengan tema Millionaire in the Making, and kita juga membawakan anda usahawan jutawan bersama dengan anda pada hari ini. Dan kali ini kita bawakan seorang usahawan lelaki bersama dengan saya. Okay, jadi anda yang sedang menonton sekarang ni macam Wira Borneo yang baru saja join, okay, Datuk Kamal, thank you so much for join. So anda boleh bantu saya untuk tap screen dan juga share sesi live ini, sebab kali ini saya akan bawakan usahawan dari background business, printing. Dan yang menariknya, beliau bukanlah buka-buka terus ada business printing, terus ada mesin, kan, ada mesin, ada everything semua lengkap ke tidak. Sebelum buat business printing tu ada di sebalik kisah tersebut, dan saya sendiri melihat perjalanan beliau, jatuh bangun beliau dalam bisnes. Beliau daripada ambil masa berapa lama untuk capai apa yang beliau capai sekarang ni, dan bila dah capai tu dia punya kepantasan tu lebih, orang kata sangat menakjubkan. Jadi bantu saya untuk ajak rakan-rakan yang lain. Hai Hanimas Liza, yang baru saja join, share sesi ni supaya yang lain pun dapat terima manfaat sama-sama. Because tuan-tuan dan puan, untuk sesi pada hari ini, semalam salam nak masuk boleh ke? Thank you. Boleh. Sangat-sangat dialukan. Untuk anda yang sedang menonton hari ini, ajak rakan-rakan anda juga. Mungkin ada kawan-kawan yang buat bisnes, yang tengah mencari tempat nak print, kan, tak ada idea nak design dan sebagainya. Sebab hari ni, tetamu kita pada hari ni, dia nak bagi hadiah. Hadiah yang bernilai secara total ni adalah sebanyak RM1,500 untuk 5 pemenang kuis. Wow. RM1,500. RM1,500. Dan di mana setiap satu pemenang akan menerima voucher bernilai RM300 untuk design printing kotak. Design printing kotak. Tuan, saya background in design. Bachelor in design. Kan? So kita tahu sebenarnya sebenarnya 300 tu sebenarnya itu pun rendah tu saja bagi tu, kan. Sebenarnya nilai dia tinggi untuk menghasilkan design, sebenarnya nilai dia sangat tinggi. Jadi Tuan Husni nak berikan hadiah nilai design voucher RM300 yang you boleh claim untuk design kotak secara percuma sahaja. Dapatkan design kotak yang bernilai RM300 secara percuma sahaja. So pemenang akan terima akan terima hadiah tersebut. So macam mana nak menang? Make sure you all join. Tengok sampai habis. Yes, tengok sampai habis, sebab ada cerita kat situ. Yes. Ada jawapan kat situ. Betul. So take note. Kena salin nota. Projek apa? Nama dia projek apa? Nama dia projek buat printing. Sebab tu kena dengar. Dengar sesi ni, Dengar sampai habis. Alright. Jom saya mulakan pengenalan. Saya masih lagi belum tunjukkan ni siapakah gerangan dia. Dengar suara saja. Jadi kita mulakan sesi founder talk kita pada hari ini. Beliau adalah Tuan Ahmad Husni. Bukan bermula terus dalam dunia printing, beliau pernah cuba berniaga nasi lemak, jual air, jual disket. Disket tu apa, Tuan? Itu zaman bila saya pun tak tahu. Kan? Jadi kantor ni umur ni. Jual disket ya, Tuan. Zaman bila tu, kan, jual disket. Dan pelbagai jenis bisnes lain. Dan mencari arah, mencuba dan belajar dari kegagalan. Pada tahun 2015, pada usia 30 tahun, barulah Tuan Husni benar-benar fokus membina Husni Printing. Namun, kejayaan sebenar tidak datang dari mesin atau modal semata-mata. Titik lonjakan terbesar berlaku apabila beliau beralih daripada buat semua sendiri kepada membina manusia untuk grow the business. Tahun ini, Husni Printing mencatatkan pecah rekod tahun lepas. 2 kali ganda. Masya Allah. Dan tahun lepas, tahun 2024 merupakan first million. First million. Capai 1 juta pertama beliau pada tahun 2024 dan tahun ini dah 2 kali ganda. Dan transformasi paling besar bukan sebenarnya pada angka semata-mata, tetapi pada kepimpinan dan pasukan yang ada. Tahniah untuk Tuan Husni. Jadi tanpa saya buang masa, saya nak serahkan sesi ini
untuk introduction daripada Tuan, mungkin sedikit pengenalan tentang Tuan, dekat mana bisnes yang Tuan sedang jalankan sekarang ini, untuk penonton-penonton yang sedang menonton sekarang ni di platform TikTok Richooks Consulting Group, dan ada juga di platform social media yang lain. Okey, yang menonton, dan siapa yang nak menang hadiah kena masuk ke Richooks Consulting Group punya TikTok. Okey. Alright, silakan Tuan Husni, silakan kenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang ke malam? Malam kan? Awak ingat nanti kan recorded pula kan? Recording kalau petang kan? Tak, dia kalau bahasa Inggeris good afternoon. Bukan good evening. Good evening. Betul. SPM 2 kali. Kan? So kalau okay. So hi, nama saya Ahmad Husni, founder kepada Kotak Katik. Kotak Katik. Itu brand baru? Kita dah brand baru. Datuk Ira bagi. So baru lagi. Yang sebelum ni dikenali dengan nama Husni Printing. Sebelum ni kenal nama Husni Printing. So dah berapa lama Tuan perniagaan Husni Printing? Sekarang ni Kotak Katik? Kotak Katik, okay. So sekarang Husni Printing 15 tahun. Berapa tahun? 15. Since tahun 2015. 2015. So kita dah 15 tahun. Boleh cerita apa-apa je boleh? Boleh. Kat mana? Kat mana? Tak tahu mana ujung, mana pangkal kita kita masuk je. Dekat mana? Dekat mana perniagaan Husni Printing currently? So HQ kat mana Tuan? sekarang office kita di Pudu lah. Pudu. Memang Pudu tu daripada awal start bisnes tu? Tak. So saya cakap 2 hari tak habis ni. 2 hari tak habis. Okay, so macam ni. Husni Printing ni bermula 2015. 2015 ke 2010? Kejap. 2010 kan? 2010 sebenarnya. Saya tengok website Tuan 2010. Sekarang 2020. 15 tahun. Ya 2010 lah. Sebenarnya tahun 2010. 2010 ke 2015. Kan? Okay, 2010 di Gombak lah. Gombak. Ni wife saya ada. Ada wife? 2010. Tengok tu, wife betul kan? Dia memang. Dia kalau dia tak tengok, dia tak datang sini, dia akan tengok dekat live. Macam mana ni, Puan Zu? Tak. Tuan Husni dia lupa. Yelah, nasib baik adanya seorang wanita tolong mengingatkan. So 2010 kan? Yes, 2010. Okay, so let me ask Tuan lah tentang bisnes yang Tuan run sekarang ni kan. Tadi Tuan, saya tahu tentang Tuan buat bisnes ni, macam-macam bisnes dah dibuat. Nasi lemak, jual disket dan sebagainya. So ramai orang tak tahu, especially yang sedang menonton ni tak tahulah Tuan pernah berniaga macam-macam. So sampailah pada usia you umur 30 tahun pada tahun 2010. Yelah, lebih kurang 30. Saya kira sekarang kiranya umur 45 lah. Umur saya senang je. Umur saya senang. Kalau dia mesti angka yang sama. 45. Dia beda setahun je kot macam tu. Okay, alright. So Tuan dah buat bisnes pada tahun 2010. So you decide untuk buat bisnes printing masa tahun 2010 tu. But why at the end of the day, kenapa bisnes printing tu yang melekat? Kenapa tak bisnes nasi lemak, bisnes yang jual disket tu? At the end of the day, why printing tu juga? Okay, so saya memang background dalam graphic design. Background saya graphic design. So graphic design lah. Jadi kalau nak ceritakannya macam mana benda tu boleh ada, sebab masa saya nak belajar dulu, saya nak ambil business. Mak saya tak bagi. Okay. Mak saya pergi cakap, kalau saya ambil business, saya nak jual apa? Saya nak jual apa kan? So ambil kemahiran. Macam kemahiran. Design. Apa yang saya faham tu kan design. Lepas tu kalau yang ada bengkel, workshop, repair kan. So waktu yang kuliah saya pada waktu tu, yang ada ID, interior design, graphic designer. Okay, so ada 3-4 lagi course. Lepas tu apa yang buat saya pilih graphic designer, sebab dekat dia punya point story ataupun dia punya kelebihan pada graphic designer tu, dia kata benda tu dia tak luput, dia tak habis benda tu. Proses design tu tak habis. Orang perlukan edit, orang perlukan visual, orang perlukan jadi memang saya nampak benda tu
okey dengan saya, dia tak luput, dia tak expired. Jadi sesuai dengan apa yang mak saya nak, kemahiran, and then saya pun pilih graphic designer tu. Pilih graphic designer. Tapi kenapa lepas dah belajar graphic design tu pergi meniaga lain-lain tu? Baru tiba-tiba macam nak kembali ke pangkal yang benar, iaitu printing, design kan? Apa yang berlaku sepanjang tu sebelum you decide printing tu? Yalah, macam kita pun muda kan, cakap kan, muda, ikut kawan. Pernah kerja sebagai DTP. Tahu DTP? Apa tu? Dia macam kalau dalam bahagian printing tu dia bahagian final artwork lah. Final artwork. Pernah bekerja dengan orang lah untuk bahagian printing ni. Pernah buat design. Tapi sebenarnya design ni bukan jiwa saya. Saya memang tak boleh buat. Saya bukan orang yang art. Cuma macam nak cakap saya bukan orang art. Jadi apa yang membantukan saya kekal sehingga sampai satu masa saya pass saya punya kerja pada orang lain adalah saya bekerja mengikut ada referral. Ada referral. Contoh referral tu macam kalau kita nak buat satu design banner kan, banner hari raya kan. Saya mesti ada contoh design banner hari raya tu. And then saya adjust sikit-sikit. Jadilah dia bukan daripada scratch. Dia bukan daripada tak ada apa-apa, kita fikir ni kita masuk-masuk. Saya bukan jenis orang yang macam tu. So that's why you macam penat sekejap nak buat benda tu, lepas tu you beralih ke benda-benda lain. Dia bukan penat, dia macam yalah, dia sampai satu masa kita pun belajar, kita belajar kan. Kita dah start, waktu tu saya pun dah start belajar dengan Richwork sikit. 2013 maksud kita dah tahu tentang pengagihan tugas kan. Lepas tu alhamdulillah wife saya dia memang jiwa tu. Jiwa apa tu? Dia memang ada memang minat seni tu. Sampai sekarang memang dia yang buat. Memang dia yang buat benda tu. Kan. Tapi saya kontrol lah. Kontrol. Okay. Sekiranya bahagian design tu wife yang ni, tapi tuan lebih pada management. So far kalau nak cerita dia dengan saya, boleh ke cerita macam tu? Boleh kan? Kan? Okay, partner. Jadi kalau dia macam tu, dia memang jiwa dia. Kita tak boleh nak halang. Kita tak boleh nak stop apa. Cuma kita bagi dia peluang, dia akan uruskan dia dengan klien dia. Dia fokus dengan klien dia. Mana kalau klien orang lain, dia tak kacau. Maksud tak kacau tu dia tak buat lah. Tapi currently wife dengan tuan dalam bisnes yang sama lah. Partner lah, bisnes lah. Tapi kita ada designer lain lah. Bukan dia yang buat design. Dia hanya dah fokus kepada dia punya klien. Untuk syarikat kita ada designer yang lain. Faham. So that's why, adakah ini yang menyebabkan tuan decide untuk to have your own business adalah sebab tuan tak nak sendiri buat design tu? So you have business printing ni sebab you nak biar orang yang buat design dan you mencari orang yang memerlukan macam tu. Starting pun memang saya juga buat design. Starting saya yang buat design. Masa 2010 tu start, saya yang buat design. Walaupun tak suka. Ya, walaupun tak suka, apa nak buat lagi? Siapa nak suruh buat? Kan? Walaupun tak suka, saya kena buat. Saya paksa diri untuk buat. Tapi okay, menarik ni sebab satu skill tu memang ada lah kan, cuma minat untuk buat tu kurang. However, sebenarnya you buat business ni adalah disebabkan you just nak survive ataupun you memang ada nampak printing design ni adalah peluang yang besar ke macam mana? Pada mulanya nak survive lah. Pada mulanya sebab kita ada kemahiran, kita tahu benda tu boleh orang perlukan. Orang perlukan, mana boleh jual. Besar mana kita tak tahu. Cuma besar mana, boleh pergi sejauh mana kita tak tahu. Tapi kita tahu orang semua perlukan printing. Macam business card, macam flyers, macam banner, macam banting. Semua orang perlukan benda tu. Orang business kan. Jadi peluang tu ada. Benda tu pula ada pada saya. Saya pula perlukan waktu tu memang nak survive. Nak survive, perlukan duit yang lebih. Saya berhenti kerja. Saya start lah pada buat graphic design printing tu. Macam mana tuan decide untuk berhenti kerja tu? I mean like, tuan, you dah ada saving tu ke you memang dah biasa buat freelance? Tak ada. Ini orang kata apa, berani je orang panggil. Berani je dia panggil. Cuma apa yang kita tahu,
saya pun pernah bincang awal, dia cakap berkali-kali benda ni bukan beritahu terus jadi tak. Tanya okey tak kalau nak berhenti, nak buat bisnes ni, kan, okey ke buat bisnes kan? Kita tak ada pengalaman kan. Kan? Jadi banyak kali lah persoalan tu ditimbulkan. Titik mana yang macam that's it, I kena berhenti dan fokus kepada design? So waktu tu macam klien dah ramai ke, apa ke, macam mana? Titik dia waktu tu bekerja kan, kita nak ambil cuti. Ada cerita lah sebalik dia, nak ambil cuti. Jadi kebetulan pada waktu tu manager tak bagi cuti. Saya ni kaki bola. Kan? Saya bukan kaki pancing. Kaki pancing, okey. Ya juga boleh tapi kan, tapi okey. Jadi saya minta cuti sebab saya nak kena main pada weekend kan. Lepas tu minta apply cuti, tak bagi. Lepas tu manager tu bagi tahu saya, dia cakap okey, you pilih salah satu. You nak career ke you nak main bola you, dia cakap kan. Cakap itulah titik mula dia. Trigger lah. Trigger tu. Tapi sebelum tu memang saya sebelum dah hantar dah surat resign. Tapi tak terima. Tapi tak terima. Bos ujunglah naik gaji lah. Lepas tu dah berkali macam tu, kita rasa macam dah cabar macam tu kan. Dah cabar kita, dah kita kata dua macam tu kan. Kebetulan pada waktu tu memang struggle juga sebenarnya, dengan gaji yang berapa kan, dengan gaji yang berapa, lepas tu wife lagi, rumah lagi, kereta lagi kan, berapa je yang ada kan. Memang agak mencabar kan. Habis tu kita, cumanya apa beza saya dengan mungkin apa yang saya nampak pada waktu tu, kalau saya gagal buat design, mungkin saya ada option yang kedua, jual kereta. Saya dah buka siasat plan yang kedua, jual kereta. Maksud dia, kenapa saya jual kereta? Sebab saya ada model kawan saya yang jual kereta. Nampak sikit dia punya life tu agak bagus lah. Ada rumah kan, ada style sikit kan. So nampak benda tu, tu jadi option yang kedua. Tapi option yang pertama, memang bisnes grafik tu. Tapi alhamdulillah setakat hari ni memang tak pernah lagi. Tak guna pun option kedua. Alhamdulillah. Doakan je lah kan. Doakan je lah kan. So secara realitinya kan, bila dah buka kan, so kiranya macam dah buka bisnes Husni Printing pada tahun 2010, kotak-katik brand baru sekarang ni brand baru kotak-katik. Saya dah cakap dengan tim, jangan pakai nama Husni Printing, korang sebut jangan kotak-katik. Menarik kotak-katik tu kan. Ada tak kotak-katik kat sini? Okay, so menarik. Okay, bila dah decide kotak-katik tu pada tahun 2010, okay, so awal-awal run business tu, apa struggle pada permulaan tu yang asalnya, yang mungkin niatnya lain, tiba-tiba macam ada tak rasa nak give up? Penat tu. Memang penat. Saya pernah cakap dengan pakcik saya cakap kalau diberi pilihan antara bisnes dan kerja, saya nak kerja. Tiba rasa menyesal. Dia rasa macam kenapa lah aku buat benda ni kan. Tapi okey tu lah, cakap alhamdulillah. Saya pun tak tahu kenapa saya teruskan juga. Kan tak tahulah, dia macam apa aku nak buat? Aku nak kerja ke? Kena pula tambah sekarang kan. Macam sekarang ni kan. Kalau aku tak buat benda, aku nak buat apa? Kerja siapa? Sekarang saya tak terfikir lah pasal benda tu. Sebelum mungkin masa awal-awal lah, 5 tahun dulu, 7-8 tahun, 10 tahun macam tu lah, sebelum dah capai first million, dah kita dah start nampak kat mana benda ni sebenarnya, bisnes ni peluang dia besar macam mana kan. So tak terfikir dah benda tu. Faham? Kan tuan, itu normal untuk ramai orang yang start bisnes. Dia rasa macam tak rasa kalau boleh nak kerja kan. But now alhamdulillah tuan masih lagi, dah 2010 hingga 2025 you masih lagi dengan bisnes you. Dari brand dah, daripada Husni Printing kepada kotak-katik. Okay, the point is here adalah, saya kan tuan pun macam tak tahu kenapa lah masih boleh bertahan, dan alhamdulillah bertahan tu ada hasilnya sehingga sekarang. You achieve your first 1 million. 2010 start business, achieve 1 juta pertama adalah pada tahun 2024. Ambil masa 14 tahun tu nak capai 1 juta. Saya sendiri mengenali tuan, tadi tuan cakap apa? Masuk Richard tahun 2015. Tahun 2013 masuk Richard. 13. Tahun 2013 masuk Richard.
2013 saya tahu tuan masuk Richard 2013. Tuan Sabara Saya masuk belum, tak ada lagi kan? saya baru masuk belajar diploma waktu tu. Okay, so saya pun tak wujud lagi waktu tu. So 2013 tuan belajar dengan Richard dan saya tahu perjalanan you ada join program Elite lah. Lepas tu Spire. Lepas tu keluar sekejap masuk Elite X. Lepas tu masuk Spire balik. Masuk Spire balik capai balik 1 juta. Lepas tu Alhamdulillah tahun lepas capai 1 juta dengan Spire, and then Alhamdulillah tahun lepas juga masuk Titan tahun 2024. Dah belajar pun tuan ambil masa untuk you capai 1 juta. Boleh tak saya nak tahu mana datang kesabaran, mana datang macam kepercayaan, your trust yang ilmu tu perlu diteruskan, dan Alhamdulillah kita boleh nampak you punya result tu berlaku tahun lepas. Ambil masa tu berapa tahun tu? 9 tahun hampir untuk capai 1 juta yang pertama. At the end of the day, bila tahun ni double, terus laju tu lebih 2 kali ganda. Kenapa tuan? Okay, kenapa so, percaya? saya percaya juga pada doa kedua ibu bapa lah. Mak dengan ayah saya kan, arwah bapak saya. Saya percaya pada doa diorang juga. Kan? Pada asalnya mungkin diorang tak nak pun saya buat bisnes ni. Sebab asalnya keduanya kerajaan. Kerajaan. So soalan dia tanya, buat bisnes ni ada KWSP ke? Itu dia tanya kan, cakap. Dan pada saya cakap memanglah tak ada kan. Lepas tu benda tu orang kata apa, benda tu dia sampai sekarang, pada waktu tu saya percaya pada doa lah. Saya rasa mungkin doa. Lepas tu perkara lain yang saya nampak macam tu lah, saya fikir apa yang saya nak buat. Kalau saya tak buat benda, saya nak buat apa kan. Dan juga kenapa saya still lagi belajar, sebab mungkin sebab mak saya pun seorang guru. Mak saya seorang guru, jadi saya dah biasa dengan ilmu. Saya dah biasa dengan ilmu, dengan buku, dengan knowledge. Sebab saya tahu benda tu boleh bantu ubah hidup kita. So dalam masa yang sama juga, bila saya di-mentor, saya di-mentoring kan, dalam kelas, Datuk juga selalu cakap tentang trust the process. So relate saya dengan banyak perkara lah, tentang kesabaran, tentang fokus, tentang proses, percaya pada Datuk Wira, you know. Kita pun tampak kesungguhan dia macam mana, you know. Dia sendiri belajar sampai sekarang, and dia grow macam mana, kisah dia, kita tahu kan. So benda-benda macam tu juga buat macam saya nampak benda tu, dan follow je lah kan. Macam saya cakap kan, follow je lah, orang berjaya, follow, you akan dapatlah hasil yang sama. Saya tertarik dengan orang kata apa, bila tuan kata point-point yang lah follow and everything tu semua kan. Tapi kalau lah di recall balik kan, daripada tahun 2013, kalau tuan tengok kan, tahun lepas 2024 you achieve your first million. Ambil masa lebih kurang hampir 14 tahun tu perjalanan untuk capai 1 juta, sebab start 2010 bisnes. Tahun 2024 tu your first million. Tahun ni Alhamdulillah 2 kali ganda, cepat laju dekat situ. Kalau lah tuan fikirkan apa perkara, kalau dipatah balik kan, tuan rasa apa satu perkara yang tuan nak ubah? Kalau tuan ubah benda tu, rasanya mungkin lebih cepat tuan capai 1 juta. Mungkin kesilapan ataupun yang you nampak macam, patutnya benda ni aku patut nampak lebih awal. Supaya yang sedang menonton ni, yang tengah buat bisnes kan, diorang mungkin tak mengulangi kesilapan yang sama. Apa inspirasi, apa perkara yang mungkin tuan boleh kongsikan kepada mereka yang sedang menonton ni? Saya tak tahu nak kata kat mana. Sebab dia mungkin banyak faktor. Banyak faktor kan. Cuba ulang balik soalan ni. Soalan dia, kalau boleh ulang balik tuan. Recall balik tahun-tahun masa awal start bisnes kan. Tuan pun dah belajar dan sebagainya. Tahun ni je dah 2 kali ganda bisnes you boleh grow. Betul tak? Kalau dulu kan, kalau fikirkan balik, apa tuan rasa kesilapan tuan yang patutnya tuan elakkan? Lambat buat keputusan. Lambat. Maksud dia lambat. Orang kata apa? Kita macam mungkin, macam nak cakap takut. Dia tak macam masih lagi tak tahu. Masih tak tahu. Dia masih macam apa nak buat Dah ada knowledge pun macam rasa macam ni. Macam apa lagi, apa tak kena belajar dah belajar cakap.
Mungkin saya ni memang ambil masa lah. Saya ni jenis ambil masa. Sebab SPM pun 2 kali. SPM 2 kali, lesen pun 2 kali kan. So banyak benda yang berlaku 2 kali. So benda tu memang proses. Sebab kalau buat DIC, saya ni orang yang C. Orang yang C ni orang yang sangat pada proses. Dia nak tunggu benda tu confirm baru dia buat. Memang saya pun pernah kena tegur dengan Datuk Wira, cakap you ni C ni, cakap you kena tukar sikit, you adjust sikit, you jadi D. Jangan C sangat dia cakap. Itu yang laju sikit tau ni. Tu yang dia laju sikit tu. Dah ada orang confirm kan? Dia langgar je. Kita tambah lagi kita ada ilmu. Kita langgar je, insyaAllah. Dia sebenarnya bila ada ilmu tu, buat tu yang jadi melajukan tu lagi. Sebenarnya walaupun C dah ada knowledge tu, dia kena ada push factor untuk diorang tahu ke C ni apa? DIC tu tahu apa? Tahu itulah kan. Ada yang tengah menonton ni, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Okay, DISC ni sebenarnya ni dekat luar pun you boleh buat sebenarnya. You pergi Google, you boleh tahu apa you punya karakter kita ni kan. Karakter kita ni jenis D ke, dominant ke, I ni apa? I ni jenis yang suka kalau tengok macam AA kan. Jadi macam happening yang suka kan apa baju pun color kan, bling-bling, tu mungkin I. S ni orang yang very support, orang very stable kan, relax semua. C ni complex. Dia semua benda macam nak kena buat, nak kena fikir, perfectionist. Okay, so itulah behaviour karakter Tuan Husni, apa yang Tuan Husni cuba sampaikan. But I suka point Tuan Husni adalah you belajar adalah jangan lambat buat keputusan. Sedangkan knowledge tu dah ada kan. Bila tengok tahun ni, bila dia bukan lambat, dia sebab kita C. Sebab kita C tu dia perlukan proses nak tengok, nak percaya. Lambat lah kan? Lambat lah tu kan? Betul lah, lambat lah tu kan? Tapi bila Datuk Wira dah tegur, bukan tegur lah, maksud dia kita nampak tu lambat, kita tahu benda tu kena ubah, and then kita itulah jadi punca dia. Sebab tu Tuan nasihatkan mereka, jangan lambat buat keputusan. Sebenarnya yang penting kena ada ilmu lah kan Tuan. Tak ada ilmu, tak jadi lah. Dia bukan langgar sebarang langgar. Dia tak langgar, dia jalan tu insyaAllah lurus. Lurus ada traffic light. Kan, nak hijau ke nak kuning ke apa. Okay, tengok isteri Tuan, you lambat. Kenapa dia komen kat situ yang lambat? Sebab saya dia tahu lah. Dia tahu lah kan. Luar saya. Alright, okay. So sebelum kita ada pergi ke soalan seterusnya, kita nak pergi ke quiz. Okay, untuk tuan-tuan perempuan yang sedang menonton sekarang ni. Untuk anda yang sedang menonton di Sopmac Dia boleh share ke kat TikTok ni? Boleh. Share lah. Share, panggil kawan-kawan ke apa ini. Betul. Info ni sebenarnya walaupun dia free ataupun tak ada bayar apa-apa, sebenarnya ada 1-2 mutiara. Ada 1-2 point yang mungkin boleh ambil guna ke apa untuk anda semua yang terutama yang buat bisnes, yang sedang mencari kat mana asyik struggle, buat tu salah, buat ni salah, sales tak cukup, apa semua kan. Betul? Salah satu point tadi yang Tuan sebab tu salah satu point daripada yang Tuan Husni dah kongsikan tadi adalah bila lambat buat keputusan tu, itu menjadikan salah faktor sebenarnya bisnes tu jadi lambat juga. Lama sangat termenung. Lama sangat ada dah ni. Dah knowledge ada ni. Tapi duk break proses. Tak habis-habis pusing kat situ nak buat ke tak nak, buat je lah. So salah siapa tu? Salah siapa tu? Saya dah lepas lah. Dah lepas kan? Janji dah insaf. Dah insaf kan? Alright. Okay, jom. So kita ada quiz yang kita nak go through. Okay. Jadi pemenang yang akan menang untuk quiz pada hari ini adalah, ini juga sebenarnya bagi saya adalah Halu double burger. Okay. Ni adalah pemenang ni sebenarnya Tuan Husni, dia tengah memberi peluang dan juga orang kata apa, membantu usahawan yang sedang menonton ni untuk dapatkan hasil design kotak percuma. So kalau you ada bisnes kan, nilai 300. Bernilai RM300 ya untuk satu design. 300. So dah jimat 300. Betul, dah jimat dah RM300 design tu. So kalau you ada kotak ke, ada plan nak buat tu kan, nak raya apa semua kan, ataupun nak puasa, perlukan design untuk packaging tahun baru kan. Nak design, so ambil peluang ni. Betul. Okay, so ambil peluang ni untuk dapatkan design percuma. Wah, menarik tu. Kotak yang bernilai RM300. Okay, Alhamdulillah. Okay, so jom kita ready dengan soalan yang pertama. Okay, soalan berapa orang yang follow yang tengok ni? Kat situ kita ada 18. Okay, Alhamdulillah. Okay.
Alright, jom. So kita ready? Everyone ready? So jom, soalan kita yang pertama. Simple saja. Kalau you all perasan dan dengar daripada sesi awal-awal tadi Okay, soalan Siapa nama saya bukan? Senang betul Senang, kan? Okay, senang betul tu. Diorang boleh pergi tengok poster. Okay, soalan dia. Pada tahun bilakah Tuan Husni mencapai 1 juta pertama dalam bisnes beliau? Susah tu. Okay, susah tu. Tahun bila? Susah tu. A. 2022, B. 2023 dan C. 2024. Bilakah? Senang sikit tu soalan senang sikit. Senang tu. Senang tu Senang. Saya ulang banyak kali daripada tadi. So kalau diorang nampak ada jawapan dah. Saya dah cakap. Ada jawapan. Terima kasih. Tahniah My Easy Auto Glass. Amazing. Tahniah, amazing. Okay, jawapan dia adalah tahun 2024. Wow. Siapa kata susah? Terima kasih yang menjawab. Okay, tahniah untuk My Easy Auto Glass. Tahniah. Okay, so untuk My Easy Auto Glass, apa yang anda perlu buat adalah anda perlu isi link. Okay, tim bantu saya. Nampak tu, submit info untuk claim hadiah. Fill form sekarang. Okay, isikan maklumat. Penting untuk isi maklumat. Okay, supaya kita boleh berikan maklumat tuan kepada Tuan Husni. Okay, supaya dia boleh follow up. Okay, My Easy Auto Glass kejap lagi. Okay, untuk berikan untuk claim voucher. Okay, printing. Okay, design. Hasil design tu. Hasil design tu is not easy. Tak free bukan tak percuma. Yang free ada tapi hasil dia pun macam itulah. Saya faham. Faham je lah. Saya faham. Puan Safara pun dia ada background design, so dia tahu. Betul. So tahniah untuk My Easy Auto Glass. So make sure you claim hadiah dengan klik button tu. Okay, tahniah untuk My Easy Auto Glass. Terima kasih yang reply, yang jawab semua. Alhamdulillah. So kita ada, jangan risau. Ada lagi 4. 4 hadiah. Ada 4 lagi hadiah. 4 hadiah. So yang panggil kawan-kawan. Teruskan panggil. Kawan-kawan yang mungkin mereka sedang perlukan, yang tahu mereka ada buat bisnes, mungkin perlukan nak puasa, nak raya, nak tahun baru. Semua perlukan design untuk packaging. Yes, tab, betul. apa semua ajak. Tap screen. Okay. Free RM300 nilai dia. Total 5 hadiah RM1,500. Okay. So jom kita pergi ke soalan yang kedua. Pun mudah dan senang. Kan? Pada umur berapakah Tuan Ahmad Husni mula serius membina bisnes printing beliau? A. Umur 25 tahun. Bukan umur sekarang ke? Umur 25. Okay. B. 30 tahun. Dan C. 35 tahun. Pada umur berapakah Tuan Ahmad Husni mula serius membina bisnes? A. 25, B. 30, C. 35 tahun. Wow. Betul. Tahniah. Bagus lah, amazing lah guys. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Betul-betul. Okay, tahniah Gerai Zaid F. Ini ciri-ciri orang berjaya ni. Dia buat sesuatu sampai habis tu. Betul. Saya doakan ni. Okay, tahniah untuk Gerai Zaid F. Michelup. Anda dah pemenang. Okay, so apa yang Gerai Zaid F. Michelup kena buat adalah klik button submit form sekarang ni di button color kuning. Okay, submit sekarang ni untuk claim hadiah. Okay, untuk Gerai Zaid F. Michelup. Okay, alright. Wow, terima kasih juga. Tak apa, menang lagi. Hari ni tak menang lagi kan? Oh, dah ada, tak apa. It's okay. Biar dia menang isi lagi supaya kita boleh claim. Ada ciri orang berjaya lah. Yes, betul. Teruskan Gerai Zaid F. Michelup, make sure you isi. Walaupun you dah pernah menang sebelum ni, you kena isi supaya ini adalah untuk date hari ni. Okay, untuk date hari ni. Tanya untuk Gerai Zaid F. Michelup. Bayangkan, saya dapat bayangkan dia ada packaging kedai maybe dia punya makan dia saya bayangkan dia orang yang berjaya. Alhamdulillah. Sebab dia konsisten. Dua kali dah menang, lepas tu dia stay lagi. Wow, Masya Allah. Okay, kita pergi soalan yang ketiga. Okay, soalan ketiga. Sejak tahun bilakah Tuan Ahmad Husni mula mengenali dan bersama Richworks? Okay, bila? Ni soalan bonus. Ni soalan bonus sebenarnya. Bonus, tapi hadiah sama je. Hadiah sama. Soalan tu bonus. Okay. A. Tahun 2010. B. 2013. Dan C. 2016. Ni kena dengar. Ni kena betul-betul. Recall betul-betul. Bila sebenarnya Tuan Ahmad Richard? Betul Gerai Zaid F. Michelup. Tapi kita nak bagi seorang je pemenang. Awak bagi member lain. Bagi member lain ke apa ke yang ada tak yang lain-lain nak cuba?
Bagi dah ada soalan jawapan bocor, dekat situ bagi soalan tu. bocor. Dah Soalan ada jawapan jawapan bocor. dah bagi dah tu. Dah ada jawapan bocor dekat sini. Ada anyone nak Terima claim? kasih Gerai. Dia tolong. Yes. Okay. Kita Adam Phil. Okay, kita bagi ruang untuk pemenang yang seterusnya. Untuk Adam Phil, tahniah. Okay. Tahniah. Tahun 2013. Okay, so Adam Phil boleh claim dengan klik button submit info untuk claim hadiah. Grab ZF, My Easy Auto Class. Okay, boleh je jawab. Jangan risau. Kan? Awak jawab bantu orang lain. Betul. Sebaik-baik manusia mereka beri manfaat pada orang lain. Betul. Alhamdulillah. So Adam Phil boleh isi form dan claim hadiah. Okay, awak bagi, awak pun dapat lebih. Ya, betul. Tahniah untuk Adam Phil. Okay, amazing. Okay, so make sure you all tonton. Okay, sebab sesi ni kita belum habis lagi. Okay, sesi ni belum habis lagi. Kita nak tanya pula, okay, fasa perkembangan Tuan Husni. Okay, so tahun 2010 start business. Okay, and then apa yang Tuan learn sebenarnya dalam business ni? Dulu you kata you buat sorang-sorang. Tuan lah buat design. Semua benda lah Tuan segalanya. Bila nak grow the business, you need people in business. Mudah ke nak buat keputusan ada people ni? Macam asal ni kan you nak buat business to survive kan? What do you think about people in business? People ni dah ada banyak, bila kita main dengan people, macam Safara beritahu, bila kita berkait dengan people, kita bermain dengan emosi. Yes, betul. Kita bermain dengan apa cara dia fikir. Sangat susah sebenarnya. Sangat mencabar lah. Sangat mencabar. Senang lagi buat design. Kan? Yang kata malas ni nak buat design sangat, kan? Senang lagi best buat design sebenarnya. Jadi people ni dia memang ada cabaran dia lah. Hanya mereka yang belajar, hanya mereka yang tahu macam mana nak handle people, dia jadi macam, dia tak mudah tapi dia faham tu proses tu and then dia stay je lah. Itu saya lah. Tu tuan sekarang apa macam Tuan pun kata it's not easy to handle people. But kalau tak ada people, apa pendapat Tuan? Kalau people tak ada dalam bisnes Tuan sekarang ni, macam mana keadaan bisnes mana ada orang yang buat bisnes, growkan bisnes, mana ada yang dia buat seorang-seorang. Kan? Macam Tuan Mimi kan? Tuan Mimi. My Easy Auto Glass. My Easy Auto Glass. Saya percaya dan yakin juga yang buat Auto Glass ni pun bukan dia seorang. Bukan dia seorang yang dia juga nak pergi pasang, dia juga nak pergi beli stok ke. Betul. Dia juga mungkin nak jawab call. Mungkin tak, mungkin perlukan orang lain juga untuk handle part-part yang mungkin yang dia tak sempat nak buat. Jadi benda itulah yang diajar dalam Richwork. Kan. So alhamdulillah lah, memang saya rasa macam tempat yang saya rasa macam banyak belajar. Jadi kalau nak kata buat people ni, kita kena handle diorang, kita kena handle. So nak handle, kita kena tahulah macam mana kita nak handle. Kan? So alhamdulillah lah. So kalau nak kata tempat mana yang you rasa yang bagus sekarang untuk usahawan, memang yang saya nampak, memang kalau saya memang saya belajar dengan Richwork, and then kita trust the process. Betul ke? Betul. Ni pun dia kata betul, setuju, bukan senang handle seseorang. Bukan handle kan. Betul. Gerai yang celup kan. Mesti main dengan tim je. Kadang-kadang hari ni datang, besok tak datang. Kalau dulu-dulu macam mana? Apa beza tim Tuan yang zaman-zaman dulu, before maybe Tuan belajar untuk your leadership, to upskillkan you punya leadership dengan zaman sekarang? Kita kalau dulu cakap kita ni walaupun kita ambil staff, tapi kita juga yang kena buat. Faham. Kita ambil staff, tapi kita lah yang kena. Sebab masa saya start 2010, kita ada machine photostat, kita ada binding. Kita ambil staff, tapi kita juga yang photostat. Kita ambil staff, tapi kita juga yang buat binding. Kenapa tu Tuan? Dia macam nak cakap, tak tahu ke macam mana nak tegur staff ke macam mana waktu tu? Dia takut. Takut. Saya selalu dengar macam tu. Kenapa sebenarnya founder ada mentaliti takut tu? Kan. Dia tapi sekarang berbeza. Tapi dulu tu kenapa takut? Sekarang saya tahu dah power. Sekarang dulu. Kita marah dia balik. Dulu kenapa? Sebab you tak ada ilmu macam mana nak manage team ke? Sebab this is the reality yang saya dengar banyak kali usahawan yang baru nak buat bisnes ni, dia takut dengan staff. Kenapa takut? Sebab dia rasa, contohlah, staff tu lah segala-galanya. Staff lah dia punya raja. Kalau dia hilang, habislah. Memanglah betul staff tu asset, tapi kalau staff tu yang ada kualiti, yang boleh bantu syarikat tu, dia memang asset lah. Tapi kalau staff tu liability, membebankan, merosakkan lagi culture, budaya,
syarikat tu. Itu bukan aset, tu liability. Itu salah satu yang saya dengar. Ada juga salah satu yang ketakutan ramai founder ni adalah tuan. Dulu takut adalah sebabkan, betul ke tuan? Takut sebabkan macam ni. Oh, bisnes aku kecil je. Meja pun meja kayu, meja plastik je. Kalau aku ni macam staff mungkin pandang aku ni pun founder ada duit ke tak ada duit ni. Contohlah kan. Level aku macam ni je. Bezalah dengan nak comparekan dengan big four company ke kan. So itu antara ketakutan ramai founder juga sebab dia tak yakin dengan bisnes dia. Tak yakin ni dia tak yakin ni sebab kita tak ada ilmu. Ilmu yakin tu tak ada. Ilmu yakin tu. Ilmu yakin ni keyakinan ni kita boleh dapat daripada melihat, mendengar, kita buat sendiri. Buat berulang kali baru kita nampak betulnya salah sebelum ni. Ini yang betul. Jadi kalau kita tak tahu cara, ilmu tak ada, baca pun tidak, melihat pun tidak, mendengar pun tidak, melakukan apa tu semua tak ada, melakukan mestilah salah lagi kan. Jadi ilmu keyakinan ni dia kena daripada membaca, melihat, cuba berkali-kali. Takkan kita nak cuba berkali-kali kan. Kita nak shortcut. Bila kita nak shortcut, kita kena belajar lah. Kita kena dapatkan ilmu, kita kena cari orang yang dah betul berjaya untuk kita belajar dengan mereka. Itulah dia ilmu keyakinan tu. Alhamdulillah. Ilmu keyakinan tu penting. Bila ada yakin, pejam mata pun boleh buat. Wah, kan? Tapi akal kita berjalan. Ya, betul. Pejam mata pun ada je. Ada pejam mata tu bukan sebab tidur. Dia susun apa benda susun kan? Nampak kan. Tahun depan 2026 kan. Macam tu lah tips dia kan. So guys semua, ni saya punya coach ni. Oh, coach apa tu tuan? Coach saya dalam fitness, dalam bola sepak. Wah, saya masih lagi training tau. Alhamdulillah. Patutlah fit je tuan daripada dulu. Tu masih kekal. Alhamdulillah. Saya je ni daripada tuan pun nampak saya daripada kecil ni sikit kan. Okay, alright. So apa yang tuan boleh nampak perbezaan bisnes tuan dulu dan sekarang selain daripada people kan? Apa antara kejayaan-kejayaan yang mungkin tuan boleh kongsikan? Dulu mungkin ada printing machine banyak tu. Menulis ketul tu je. Sekarang ni macam mana? Bagaimana keadaan pasar kotak katik sekarang kotak ni? Katik, kan? Kotak katik. Macam mana rupa dia? Apa antara kejayaan yang mungkin tuan boleh kongsikan sebagai inspirasi? Saya tak tahulah saya nak kata apa. Nak kata bagus sangat pun tak. Tapi sampai sekarang kita running pun masih lagi kita joint venture. Maksudnya? Joint venture tu kita menggunakan fasiliti orang lain. Faham. Contoh macam mesin, macam die cut, macam printing, kan? Faham. Kan? But still can making money. Kita fokus pada sales dan marketing orang cakap. Buat servis, ambil order. Berapa orang team dah tuan sekarang? Tak ramai pun, tapi insyaAllah akan grow lah. So sekarang kita dalam baru hari tu, semalam baru dapat HR. Power lah tu. Berapa HR. Jadi kita nampak bila kita ada HR ni, dah start lah. Dia dah start lah tu. Dah laju lah tu. Dia nak start lah tu. Okay, nak tambah people, recruit. Tu fasa yang baru pula. It's a good win tuan. Fasa yang baru pula. Mana kan? So dia nak bila macam sekarang kita dalam 6-7 orang. Kan? So kita dah dapat yang HR tu pula, HR yang memang kita fokus untuk hiring. Bagus. Dia dah jadi untuk hiring tu. Jadi untuk nak hiring kat mana pun kita dah tahu kat mana kan. Indeed ke apa ke boleh sebut tak boleh. Dia platform ni kan. Platform dekat ni lah. InsyaAllah. So staff pun tuan, daripada mula seorang-seorang dah ada 6-7 orang staff tu, siapa nak bagi kalau bukan kita yang usaha? Dia 6-7 satu part lagi memang kita nampak macam siapa nak bagi, satu part lagi nak mengekalkan tu. Nak mengekalkan turnover kan. Nak mengekalkan tu, kadang-kadang staff ni percaya ke tidak kita. Betul, macam Puan Sabara cakap tadi, nampak ada masa depan tak dia dengan company ni. Yes, betul. Kan? Tak mudah tau. Tak mudah sebagai founder ni. Kita kena always positif, kita kena always bagi mereka nampak apa peluang. Kita kena jual sesuatu pada mereka. Impian pada mereka. Bukan impian kosong tau. Betul. Ni bukan marah guys. Ini cuma dia jadi macam satu benda yang serius kan? juga tau. Sebab bila kita nak main bisnes, bila kita nak pergi bisnes yang
pada saya lah, saya pun baru 6-7 orang, tak ada ramai macam orang lain. Tapi ini apa learning point saya yang saya belajar sepanjang saya belajar ni kan. And itulah point dia. Ya, sebab tu saya cakap tadi tu, kadang-kadang founder ni sebenarnya dia takut awal-awal fasa lah kan. Takut tu sebab percaya ke dia dengan bisnes aku ni kan. Sebab tu kita takut kan. Yang paling kelakar kadang founder pun dia tidak dengan bisnes ni kan. Kan, itu yang paling kelakar sekali. Macam sendiri orang tak percaya kan. Sendiri macam kita takut sebab kita tak percaya dengan kalau bisnes kita tak percaya, kalau kita tak percaya dengan produk kita, kalau kita tak percaya dengan apa yang kita buat, kelakar kan. Apatah lagi dengan tim kita. Apatah lagi tim lagi lah. Kalau kita bela-bela katak kan. Biasa tu Ira cakap bela-bela katak. Tim apatah lagi kan. 2 kali ganda kot. Ini kan pula pelanggan nak beli. Ini kan pelanggan lah. Sebab kita kena yakinkan pelanggan. Betul. Kita tak yakin kita tak yakin nak yakin lah. Alhamdulillah macam kami di Kotak Katik, memang kita punya packaging pun kita ada packaging kita. Yes. Sebab kita jual packaging, kita pun kena yakin dengan packaging kita. Betul. And then sebagai model lah. Menunjukkan yang kita ni yakin dengan produk kita kepada orang lain. Alhamdulillah. Itu dari segi bisnes tuan. Daripada perubahan hidup bisnes tuan, apa yang tuan nampak bezanya? Perubahan wow, bila kita dah Alhamdulillah, wow, So, betul kan? Bila fikir balik memang wow kan? Kita kena bersyukur. Betul. Kita kena syukur. Kita kena syukur walau macam mana pun. Apa pun dapat. Susah ke. Mana kata susah. Apa pun keadaan, kita kena syukur dulu. Betul. And then bila kita bersyukur, Allah bagi lagi. Memang kita diajak untuk bersyukur. Betul. Bila recall balik, tahun 2010 asal-asalnya buat bisnes dengan berhenti kerja, memang dah niat nak berhenti lah kan. Lepas tu buat keputusan untuk ni start, very struggle, and you pun hampir rasa macam baik balik rumah, baik balik kerja balik kan. Keadaan struggle waktu tu, cuba recall balik, dan dengan keadaan you sekarang ni, macam mana keadaan you berubah? Apa sekarang ni dapat? Saya rasa beruntung sangat lah apa yang ada sekarang ni. Walau memang saya sangat beruntung. Saya rasa macam saya ada isteri saya, ada rumah, ada kewangan yang lebih baik daripada sebelum ni. Kan, boleh belanja, boleh pergi bercuti. Dulu fasa struggle macam mana tuan? Susah sebenarnya. Struggle, kalau kita nak cerita struggle, memang struggle lah, nama struggle kan. Kadang-kadang orang rasa dia paling susah tuan. Apa tuan rasa momen struggle yang paling jangan kita fikir susah tau. Kalau kita fikir susah, mungkin orang lain pun susah. Cuma kita kena, kalau kita kena enjoy lah. Enjoy yang kita lah. Kalau kita rasa tak cukup, kita kena cari. Itu prinsip saya lah. Okay, kita enjoy. Kalau kita rasa tak cukup, kita kena push lah. Macam semalam Datuk Ira share tentang business kan. Dia cakap tentang sales. Dia problem dia bukan pasal apa tau, business dia tak ada sebab sales. So macam mana kita nak pastikan sales tu berlaku. Sales tu berlaku. Apa proses dia? Apa aktiviti dia untuk pastikan sales tu berlaku. Fokus yang itu. Fokus pada situ. Nak fokus, tapi macam mana dengan orang yang reality sebagai seorang manusia kan, ada ups and down kan, ada ups and down, tiba-tiba ada emosi ganggu, start kacau sikit je terus mood down. Dia fokus orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu berbeza. Berbeza. Macam saya kata lah, orang ada ilmu dengan tak ada ilmu berbeza. Fokus dia tak sama. And cumanya saya doakan jugalah mana yang lihat apa semua ni kan. So pergi belajar, ambil ilmu, sebab kami di Kotak Katik pun apa yang ada sekarang adalah dengan belajar. Adalah dengan belajar, bukannya datang benda tu tiba-tiba wahyu daripada Tuhan. Bukan. Siapa nak bagi Tuhan, okey, Tuhan dia bagi wahyu tu kepada apa yang saya belajar. Tuhan bagi wahyu kepada seseorang untuk sampaikan kepada seseorang. Jadi kita ni yang perlukan guide, kita ni yang perlukan tunjuk ajar, kena carilah benda tu. Mana benda yang datang tiba-tiba. Kalau dia datang tiba-tiba sekarang, saya rasa pensan kita. Allah bagi yang tiba-tiba. Lain macam, saya pun tak boleh bayangkan macam mana. Nabi Muhammad dapat wahyu menggigil dia. Bila cakap macam tu kan, tuan dah belajar dan sebagainya, betul. Ini pun ada soalan daripada Amirilla dekat sini kan. Secara ringkas, sebab business printing ni ramai orang lain lagi jual business printing ni, buat business printing. Kalau zaman-zaman dulu saya belajar dulu kan, kita just rasa business printing ni photo state dah macam tu kan. Tapi ni saya menarik dengan soalan Amrella ni adalah secara ringkas, bagaimana cara Kotak Katik dahulu buat marketing and sales
pada permulaan bisnes. Macam ni you buat marketing awal-awal dulu je lah sebab nak start kan. You panggil kawan ke? Baru nak start dulu marketing tak tahu apa. Tapi macam ni dapat duit. Mana dapat bisnes kita belajar lah. Bila kita belajar, kita tahu marketing tu, kita okay. So apa yang saya buat adalah kita buat live. Saya buat Facebook live. Masa tu saya tak start lagi dengan pay ad. Pay ad maksudnya bayar iklan. Kita tak start lagi. Kita start dengan live. Okay, buku biru kan tak boleh sebut. Kita tak sebut pun. Buat live lah. Buat live. So seawal tu you buat live. Buat live. Buat live free cakap berkongsi cerita pasal apa yang kita buat, apa yang alhamdulillah daripada situ, daripada sales tak ada, orang dah start. Pernah juga record saya dia pelanggan daripada Indonesia. Dia nampak live and then dia nak beli, dia nak jumpa juga kita. Datang dekat waktu tu kedai di Gombak lah waktu tu kan, awal-awal dulu kan. Datang cakap wow, amazing ni dia punya sampai impact sampai situ. Zero cost marketing. Zero cost, totally zero cost sebab saya diajar juga tentang zero cost pada permulaan. You jangan spend duit kalau you zero cost pun you tak power. You jangan spend duit kalau zero cost pun you tak power. Jadi saya memanglah saya dengar macam tu, memang kita pun nak spend bukan suka-suka. Betul. Kan? Kita pun buatlah zero cost. Okay. Apa saja zero cost. Call customer ke, follow up customer tu zero cost. Zero cost ya. Apa saja aktiviti zero cost. Dia bukan buat live saja. Apa saja aktiviti. Call balik customer, referral, tunjuk pada kawan, recommend. Tapi saya lebih kepada ni lah, saya lebih kepada follow up dan juga lebih kepada buat live. Nice. Buat posting konsisten. Update, konsisten. Hari-hari mesti satu. Update je lah apa benda aktiviti kita. So di situ orang akan nampak. So macam sekarang saya tambah sikit lah engine tu. Saya buat ads. Sekarang dah ada ni lain lah. Dia mudah. Ads ni dia mudah. Dia bantu kita cepatkan lagi. Tapi still lagi ada buat macam buat live. Mesti lagi. So point dia adalah Tuan Husni mula dengan zero cost marketing, iaitu dengan buat live saja. Kenapa kena konsisten live kan? Konsisten posting. Apa yang Tuan learn daripada situ? Kalau tak buat tu apa jadi? Memang kita diajar konsisten. Kenapa kena konsisten? Memang kita diajar konsisten sebab konsisten daripada segi emosi, daripada segi kita punya disiplin, daripada segi content, marketing. Memang dia ajar berkenaan konsisten sebab konsisten ni kunci kejayaan. Itu saya setuju sebab saya kenal Tuan Husni. Tuan Husni juga adalah antara usahawan Inspire kami yang konsisten hantar report. Voice chat setiap pagi. Voice chat every day. Tak pernah gagal untuk mesti bercakap Mesti kan. Mesti bercakap, update Mesti dia akan update. So saya nampak konsisten tu ada. So sama juga bila masuk kelas, every weekend mesti ada. Whatever it is, dia akan cuba berada dalam keadaan tu. Komitmen mesti tinggi. That's why social media pun dia kena konsisten juga. Yes, kena buat. Tapi kan Tuan, dulu-dulu kan, awal-awal buat bisnes kan penat kan, seorang-seorang semua buat kan. Tapi kenapa kena paksa juga konsisten tu? Tuan-tuan, ada orang dia bila buat bisnes kan, aku dah penat ni. Saya tengok reality usahawan ramai orang adalah dia macam akulah accountant, akulah buat posting, yang jaga customer apa semua. So dia orang penat tau. At the end of the day dia jadi tak konsisten buat dekat posting social media, tak konsisten buat marketing. Apa nasihat Tuan kepada yang usahawan yang sedang menonton ni yang maybe dia tak konsisten? Apa nasihat Tuan kepada mereka? Dia memanglah bila kita dah penat, kan kita nak buat. Tak boleh dah. Kita manusia ni mana nak buat semua benda. Tak boleh. Tak boleh. Haram. Haram buat semua benda. Not easy. Dia bukan not easy. Saya pun sendiri pun sekarang pun saya buat satu benda je. Maksimum 2. Mungkin sekarang ada 2-3. Tapi kita dalam plan untuk leverage. Kepada team. Bila dah berkembang tu barulah kita fokus satu. Sebab saya ingat Datuk Ira pernah cakap, dia kata kalau orang yang datang ke klinik ataupun nak dapatkan hikmat doktor, dia nak pergi mana yang dibayar lebih, doktor pakar ataupun doktor biasa. Doktor pakar. Jadi untuk kita dapat impact yang lebih, kita kena jadi pakar lah. So sebagai business owner, founder,
dia mesti pakar satu benda. Dia mungkin dia kena tahu semua banyak benda, tapi yang dia buat satu benda. Satu benda tu yang akan jadi impact yang besar. Faham. Especially impact disiplin tu dah impact besar. Yalah, disiplin kan. Founder kalau tak disiplin macam mana? Datang pukul 10, datang pukul 11, pukul 12, macam mana? Dia lain, datang pukul 10, 11 sebab meeting tu tak apa. Kan betul tak? Sebab tu cakap tadi tu, orang kata apa, sebab bila orang yang fokus, dia impact dia, buat satu benda, impact dia besar. Dia sampai satu level sebagai ada dalam teori kan, teori mengatakan yang impact 20% je. Daripada 100%, pada mula kita buat 100%. 80%. Kita dah start adjust, kurangkan, adjust, impact 20% tu sebenarnya membantu kepada 80% punya kejayaan. 80% datang daripada persediaan, 20% tu result. Dia punya ni. Dia macam ni. Hasil 80% tu sampai satu masa kita buat kerja 20% je. Tapi hasil dia 80%. Faham. Itu magic dia. Faham. Amazing. Thank you. Ni Amrila cakap zero cost marketing and consistency. Thank you tuan. Sama-sama. Okay, baik. Kita nak pergi ke quiz. 2 soalan terakhir. Untuk anda yang sedang menonton Dah nak habis dah nak habis dah kita. Lagi 3 minit kat sini kan. 2 hari tak cukup. 2 hari tak habis tak cukup kat sini. Okay. Kita ada soalan. Okay. Kita ada lagi 2 quiz yang anda yang sedang menonton ni mungkin akan boleh menjadi pemenang. Okay, kepada voucher printing design kotak-katik, bernilai 300 setiap satu voucher. RM300. Okay, tadi dah ada 3 pemenang yang menang voucher design okay, untuk kotak-katik. Alright, so dah RM900 dah habis dah. Dia lagi baki RM600 ni. Dah diberi. So tinggal lagi untuk 2 pemenang. Jadi, are you guys ready? So ready untuk soalan kita yang seterusnya? Okay, soalan yang seterusnya. Pada tahun bilakah Tuan Ahmad Husni dinaikkan ke tahap mentoring Titan? Ada ke? Ada. Kita borak tadi. Saya pun tak sedar. Tak sedar kan? Nampak ada ke guys? Okay. Pada tahun bila? Tahun bila Tuan Ahmad Husni naik ke level Titan? Okay. A 2022, B 2023 dan C 2024. Jawab saya hint sikit dia tahun yang sama capai 1 juta. Dah bantu dah. Capai salah. A 2022. Cuba lagi. Bila? Cuba lagi. Tuan Ahmad Husni 2022, 2023, 2024. Cuba lagi. 2022 salah. Cuba tak lagi. ada jawapan C. Belum. Tak ada jawapan D. Dia ABC. A 2022, B 2023, C 2024. Dah ada dah. Betul. Effie Aidan. Terima kasih. Okay. Ni konsisten dia. Dia konsisten mencuba. Itu tadi konsisten tadi tu. Betul. So tanya. Betul. Jawapannya adalah tahun 2024. Okey. Jawapannya adalah 2024. So tanya untuk Effie. Betul kan nama dia? Effie Aidan? Kan dia kat situ tanya. Berniaga ke? Effie Aidan ni berniaga ke? Cuba cakap. Kongsi sikit. Berniaga apa? Kalau berniaga ini ciri-ciri orang berjaya ni. Sebab dia konsisten. Kan, mana tahu mungkin baru nak buat ke kan. So untuk Effie Aidan, okay, apa yang you boleh buat adalah submit info untuk claim hadiah. Okay, voucher yang bernilai RM300 untuk design kotak-katik. Kenapa? Saya staff boss. Staff boss lah tuan. Eva. Tak boleh. Sorry Eva. Kau nak tebus macam mana? Maksudnya mungkin dia nak buat bisnes diam-diam. Okay. Tak payah dia sales. Dia lagi boleh buat banyak duit lagi. Okay. Siapa lagi yang jawab jawapan B tadi? C. Eva Aidan. Mazlena Osman. Jawapan 2024. Tanya. Okay. Untuk Mazlena Osman tanya. Okay. Kerana tak boleh. Beri tu Puan Mazlena kata nak hadiah tu. Alhamdulillah. Puan Mazlena buat bisnes apa? Cuba kongsi sikit. Cuba komen. Okay. 300 nilai tu. 300 nilai dia design, Puan Mazlena. dengan design tu boleh ubah kita punya branding, betul. kita punya
design is very design, important. yes. Kalau you, sebab tu saya kan tuan, kalau saya beli, macam saya suka beli jeruk mangga yang kan kadang-kadang ada orang kat tepi jalan kan, kat highway tu kan. Saya beli jeruk mangga punya sedap. Tapi satu kurang. Apa kurang dia? Dia punya image dia, Image printing. Sebab langsung tak ada, kosong. Niaga kosong. So saya nak cari dia macam mana tuan? Memang tak. So tuan, adakah dia yang menang design ni turut akan dikonsult tentang apa yang boleh diletak? Mesti akan, bukan mestilah, maksud dia kira you all akan advice lah. Okey lah macam ni. Antara yang mungkin elemen-elemen yang perlu diambil fikir dalam design tu adalah contact number. Contact number. Sebab semua ada pengalaman macam Puan Safara kan. Saya makan satu CTA tak ada? CTA tak ada. Tak boleh lah. Dah tak boleh apa. Rugi. Betul, rugi. So sedap. yang ada peluang ni, so you orang yang bertuah lah. Betul. Untuk bagi orang kenal. Yes. Sebab bila ada packaging juga, orang akan ambil gambar viral. Yeah, exactly. Ada klien yang dia share dia punya packaging dekat dia punya social media. Yeah. So wow, cantik sebenarnya. Yelah, banyak kan. Cantik. Itu memang benda tu sedap. Tapi packaging buruk. Ya, dia ambil. Kan tak lawa juga kan. Tapi kalau sedap tapi packaging lawa kan. Branding kita, image kita orang nampak image. Kekemasan dia macam tu. Betul katik official. Maklumat, nama brand. Betul. Okay. So tanya untuk Puan Mazlena, dah fill form. Alhamdulillah, terima kasih. Tahniah. Alright. Okay, kita pergi ke soalan yang terakhir. Very easy. Nak habis dah. Sikit lagi. Okay. So soalan yang terakhir adalah, apakah faktor utama yang menyumbang kepada pertumbuhan kotak-katik printing hari ini? A. Ada mesin dan teknologi yang banyak yang menyebabkan pertumbuhan kotak-katik tinggi sekarang ni. B. Buat marketing je. Ataupun C. Kotak-katik printing dah mula menaik adalah asbab people dan leadership. A, B, menarik. C. Apakah jawapan dia? Apakah faktor utama yang menyumbang kepada pertumbuhan kotak-katik printing? A, mesin dan teknologi. B, buat marketing je dah boleh grow. Dan C, people dan leadership yang menjadi punca menyumbang kepada pertumbuhan kotak-katik. Apakah jawapan dia? A, B ataupun C? Ni cameraman dah jawab ni. Dah Alah, cakap lah nak buat printing untuk design ibu punya kalipap kan. Betul jawapan dia Puan Mazliana, tapi kita berikan ruang kepada orang lain untuk menang. Kita bagi peluang. Okay, kita cuba bagi anyone nak cuba. Jawapan dah free dah kat situ. Tinggal nak ambil je. Tinggal nak ambil saja. Okay, boleh ambil sahaja. Okay, thank you so much Puan Mazliana yang jawab dekat situ. Anyone yang nak cuba. Okay, anyone yang nak cuba. A tadi mesin dan teknologi. B, marketing sahaja. Dan C, people and leadership. Mirul anak ibu. Betul jawapan dia. Mirul. Arul. Betul. Berani-berani dia cuba. Panggil mak awak. Berani-berani dia cuba tu. Okay. Boleh panggil mak awak untuk join ni. Dapatkan. Mak awak komen saya boleh bagi. Sebab mak awak nak kena ada printing ni. Okay. Anyone else nak cuba? Kalau tak, rugi ni. Nilai dia RM300. Orang nak, kadang-kadang orang minta buat design pun, bila kita sebut RM300 pun dia rasa ada yang mungkin belum sampai tahap macam tu. Mereka rasa macam mahal juga. Betul. Ada orang rasa macam tu. Jadi ada peluang macam ni, ambil peluang. Okay, ambil peluang ni. Okay, ambil jawapan peluang. dah ada, tinggal nak sebut je. Betul. Jawapan dah ada, tuan-tuan dan puan. Jawapan tu tadi Puan Mazliana, Mirul anak ibu dah jawab dah ada kat situ. You all tinggal copy and boleh dapatkan. Yang menonton ni sebenarnya masih lagi. Saya tak mampu nak bayar kalau RM300. Faham. Ada yang kita cuba bantu mana yang kita boleh lah. InsyaAllah. So ada peluang ni, syukurlah. Alhamdulillah kan. Terima kasih Tuan Husni sebab bagi hadiah. Okay, design printing yang bernilai RM300. Okay. Okay, anyone nak cuba tak? Masih lagi tak ada yang mencuba ni. Guys, please. Mariman Bakery Cafe. Puan Marina tak nak cuba ke dapat hadiah? Mana tahu boleh buat design untuk hadiah kotak kek Puan.
Kan design. 300 tau. Orang nak bayar 300, orang buat design pun dia minta diskaun. Betul. Ini kita kita bagi free. 300 tu kira bersyukur tu. Kalau dekat tempat lain tu ada lagi ni, lagi orang charge mahal tuan. Dia yang charge beribu-ribu dekat sini. Betul. Okay. Alright, anyone else nak cuba? Okay, kalau soalan dia. Sekali lagi saya ulang soalan dia. Apakah faktor utama yang menyumbang kepada pertumbuhan kotak katik printing pada hari ini? A, sebab mesin dan teknologi. B, marketing saja. Dan C, people dan leadership. Jawapan dia dah ada dah tadi kat atas. Tinggal lagi you all copy and paste saja dekat situ. Untuk staff tak ada ke bos? Janganlah Fah, kau jawab perangai. Jawab perangai kat situ. Yes, Halina Aisyah, betul. C, thank you so much Halina Aisyah yang ambil peluang dekat sini. Okay, berikan tepukan. Okay, untuk Halina Aisyah buat Hamariman Bakery Board. Okay, alright, Halina Aisyah. Okay, Halina Aisyah boleh isi form, fill up form dekat situ. Halina Aisyah buat bisnes apa? Cuba kongsi sikit dekat situ. Macam Mariman Bakery Cafe ni, Puan Marina Turiman. Puan Marina Turiman. Puan Marina Turiman. Tu saya cakap. Kan? Sahabat kan? Spire. Sahabat Spire kan. Apa khabar Puan? Lama tak dengar berita ataupun tapi dia masih konsisten lagi belajar. Alhamdulillah. Okay, Puan Helena Aisyah boleh isi form, fill form dekat situ dan boleh claim nanti kira maklumat Puan. Untuk semua pemenang akan kita serahkan kepada Tuan Husni, untuk Tuan sendiri-sendiri yang berhubung untuk you all claim voucher yang bernilai RM300 design printing. Okay, design tu nak print, sebelum nak print tu kena design. Nak design kotak ni is not easy Dia ada pengiraan dia. Okay, masa, timing, dia kena spend masa, idea, nak advise juga apa yang perlu ada dekat dalam tu kan. So kita bukan orang design. So bila kita bukan orang design, kita tak tahu apa yang perlu ada dekat situ. So adanya yang pakar dalam printing boleh advise you supaya you tidaklah orang salah printing, salah design, kena ulang balik banyak kali. Satu hal tau. So alhamdulillah. Okay, you all berpeluang untuk memenangi. Tahniah untuk untuk dapatkan hadiah. Okay. So tahniah kepada pemenang. Yes, tahniah untuk pemenang. Yang dah grab. TAC, terms and condition. Make sure you all isi. You all kena isi maklumat tu in a week. Okay, dalam tempoh seminggu ni you kena isi. Bukan apa tuan, kadang-kadang kita orang dah bagi, dia orang seronok jawab tapi lupa nak isi. Rugilah. Kan, tuan lah yang untung. Tak payah dah nak buat, tapi Tuan Husni memang betul-betul nak bagi you all peluang untuk dapat peluang ni. Ambil isi terus peluang. Sekarang isi. Sekarang isi, sebelum habis ni terus bagi isi. Betul. Ataupun habis ni 5 minit terus bagi. Sekarang ni juga terus isi tu. Nampak tu form tu kat situ, submit info untuk claim hadiah. Gerak sekarang. Mereka yang berjaya, mereka yang bertindak sekarang. Yes, betul. Okay, peluang ni hanya belajar banyak kat sini. Peluang datang sekali, ambil terus. Ada peluang dah ada dah tu. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, baiklah. So kita berada di akhir sesi, Tuan. Habis dah? Nak habis dah. Dah 2 hari dah. Dah 2 hari. Macam bulan program ni, Datuk Ira kalah ni. Wow. Datuk Ira okay, alright. So, Tuan, kita berada dekat sesi akhir ni. Okay, before kita habiskan sesi ni, apa kata-kata Tuan? Datuk Ira ada? Datuk Ira tak ada. Tapi kita ada sesi ni, kita jemput je Spire kat sini kan. InsyaAllah. Tapi recording ni nanti tuan nak dapatkan, kita boleh bagi link. Okay. Video ni kita cut nanti masuk dalam platform Rishoot. Wow, menarik. Okay, nanti esok voice chat share lah. Jangan lupa Nak share macam mana? Share lah. Share apa? Share learning point. Learning ni wins. Wins. Kan, wins dapat kongsi manfaat kan, yang ramai orang bagi hadiah bernilai RM1,500 kan, part of the win. Okay, alright. So untuk anda yang semua sedang menonton ni, why not kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Husni kerana berkongsi. Terima kasih juga kepada Puan Safara Rishoot. Alhamdulillah. Saya bangga Tuan. Saya secara personally saya bangga tengok perjalanan Tuan. Tengok jatuh, bukanlah jatuh bangun. Saya tahu Tuan daripada daripada you masuk elite Spire, elite X balik kan. JJ bawa bag pergi ke Titan tu adalah satu kebanggaan saya. Tengok Tuan, kebanggaan saya dan tim kami melihat Tuan berada di Titan. Bukan sekadar tu, tengok you capai 1 juta pun kebanggaan kami. Tahniah atas pencapaian Tuan. So last but not least, apa kata-kata Tuan, nasihat Tuan kepada yang sedang menonton ni
yang mungkin mereka dalam di fasa yang betul struggle ke, lah. Dia fasa yang tidak struggle, dia pasti, tidak tak pasti kan. Apa nasihat Tuan kepada mereka? Ada call to action tak ada Ada call to action tak ada kan? Tak ada Ada CTA. Tak ada CTA. So tapi kalau Tuan mungkin nak bagi tahu bisnes Tuan dekat mana kan, lokasi kat mana nak dapatkan you punya ni pun boleh, tak ada masalah. So kalau mereka yang nak dapatkan servis kami di Kotak-Katik, lokasi kami di Pudu, boleh juga sementara waktu ni search Husni Printing, sebab Kotak-Katik masih lagi baru, tapi memang kita dah start branding apa semua. Tapi kalau nak search boleh je search nama Husni Printing, masih dapat lah. So lokasi di Pudu. Di Pudu, and then bila you search, you akan jumpa lah contact number apa semua. Call je. Call je number dekat situ. Kita akan bantu. Kita akan arrange lah, kita akan bantu semualah. Ada je, search je dekat Google. Husni Printing dulu. Apa advice Tuan kepada mereka yang sedang menonton ni? Kejayaan tu the proses pembelajaran, ilmu. Bila ada ilmu, kita yakin. Betul. Bila kita yakin, kita kena buat, kita start buat. Dan juga jangan expect benda tu berlaku sekejap. So ada benda kita kena adjust balik. Kalau kita tengok pun mana-mana company yang hebat pun, saya diajar tentang dia pun ada juga cabaran yang mereka kena lalui setiap fasa. Sebagai contoh, Tuan join Titan ni banyak perkongsian yang Tuan belajar kan? So pada mula kita sebelum buat mungkin 100,000 sebulan, level dia macam ni punya cabaran. Dah 200,000 macam dia berbeza-beza. Cumanya kita kena konsisten. Kalau macam saya teruskan belajar, cari ilmu, korek ilmu, dapatkan jawapan. Macam sekarang ChatGPT senang. Betul. Type dia apa masalah, semua keluar. Kan? Tapi macam saya tak refer ChatGPT, bukan tak refer ChatGPT sangat, refer. Cumanya bila ada orang yang bercakap tu, guru, mentor, memberi nasihat, memberi buah pandangan, tu sangat membantu. Sangat membantu. ChatGPT tak salah. ChatGPT tak salah. Nak gunakan tools AI nak melajukan kerja, go ahead. Betul. Salah tanya, dia jawab lain. Betul. Jadi nak tanya pun nak kena ada ilmu. Jadi point dia cari ilmu. Nak belajar, nak tahu cara cakap dengan ChatGPT pun kita kena tahu cara ilmu macam mana nak bercakap dengan dia. Betul. Pun kena belajar juga. Kena belajar juga, mesti lah. Tak ada guru yang ajar, kita pun tak nak cakap dengan dia. Tu sebab kita kat Richwood pun belajar benda tu kan. Richwood yang cerita memang ajar macam mana nak anak murid dia belajar, staff dia lagilah. Datuk Wira sampai sekarang belajar nak kata apa. Betul. Sampai sekarang. Sampai sekarang dia perlukan jawapan, setiap benda dia berbeza. Betul. Amazing. Thank you so much Tuan Husni atas perkongsian. Thank you yang komen, yang join. Amazing, anda semua kaya dan berjaya dunia akhirat. Amin. Terima kasih juga pada Richwood yang arrangekan benda ni sampai ke malam. Ni nak buktikan dia orang yang berjaya. Mereka yang berjaya sampai pukul 10 malam stay lagi. Alhamdulillah. Tapi kami juga nak ucapkan thank you so much Tuan, sebab Tuan bersama dengan kami kongsikan perkongsian ni pada hari waktu hari bekerja ni tuan dan puan, hari waktu biasa. Tuan Husni esok bukannya cuti, esok kerja Tuan. Kan? Tapi Tuan Husni willing untuk bersama dengan kita datang daripada mana Tuan tadi? Gombak? Selayang. Daripada Selayang untuk ke Shah Alam semata-mata untuk berkongsi kepada anda semua. Thank you so much Tuan atas perkongsian, dan kami dekat sini mendoakan kejayaan Tuan, kan? Tim-tim Tuan, macam Ifa tadi. Kan? Tim Ifa dari tadi support, Puan Zu yang support, kan? Thank you so much. Dan anda semua yang sedang menonton sekarang ni, thank you so much yang menonton sepanjang sesi, dan tanya yang buat pemenang, dan kami dekat sini doakan anda semua kaya berjaya dunia akhirat. Amin. Anda kaya dan berjaya. Amin. Assalamualaikum. Thank you semua. Thank you. Bye. Thank you. Amazing.